Bangun kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua tanda tangan. Baca doa belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alaina hikmataka wanshur alaina min hudaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sholli salli wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, sebelum duduk, cikgu nak kamu semua tengok kiri kanan atas bawah ada sampah tak? Kalau ada, kutip. Kutip dulu sampah. Itu Arik. Kalau ada, kutip, buang dekat tong sampah. Terus ni. Tu pen tu, kutip. Okay. Dah, semua dah? Dah. Okey, baru boleh duduk. Terima kasih Cikgu Lina. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, cikgu nak tanya. Okey, ada berapa dalam Al-Quran? Semua tahu kan Al-Quran tu apa? Tahu. Yang ni Al-Quran. Okey. Dalam Al-Quran, sabar. Ada berapa juzuk? Berapa? 144. 30. Okey, ada 30. Macam mana je juzuk? Jim. Juzuk. Okey. Juzuk. Okey. Ada berapa surah dalam Al-Quran? 194. Berapa? 194. Pandainya. Baca surah macam mana? Sin, waw. Okey, surah. Okey. Siapa tahu surah terakhir dalam Al-Quran apa? Anas. Surah An-Nas. Pandainya. Okey, surah An-Nas. Okey, minggu lepas kan kita dah belajar surah An-Nas kan? Kita semua dah hafal belum surah An-Nas? Okey, boleh baca sama-sama? Boleh. Boleh tak? Boleh. Okey, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pandai, tepuk tangan. Okey. Sekarang kita nak dengar bacaan surah An-Nas tapi yang sedap punya. Boleh? Okey. Semua dengar dulu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okey, bagus. Semua dengar? Okey. Sekarang cikgu nak kita baca sama-sama. Ikut dia tau. Ikut dia betul-betul. Okey. 1, 2, 3. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Boleh. Sekarang cikgu ulang lagi sekali tapi bismillah. Sekarang cikgu ulang lagi sekali tapi satu ayat. Maknanya dia baca satu ayat, lepas tu baru awak ikut. Ayat kedua baru ikut. Okey. Sedia? بسم الله الرحمن الرحيم Qul. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس Qul a'udzu birabbin nas. ملك الناس Malikin nas. إله الناس Ilahin nas. من شر الوسواس الخناس Min syarri waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. Okey, ulangi semua. Sekarang kita nak permainan pula Permainan. Yep. Okey. Sekarang kita macam ni caranya. Mula-mula Jap, dengar dulu. Mula-mula seorang-seorang akan tembak
Mana yang awak kena, nanti kawan-kawan tengok. Mana yang dia kena, contoh. Dapat kena dekat nombor 1. Jadi, pandang depan. Lepas tu baca bismillah. Lepas tu terus baca. Ayat pertama surah An-Nas apa? Qul a'udzu birabbin nas. Pandai, okey. Ambil satu ayat saja, boleh? Tak payah, ambil ayat 6 je. Banyak semua kena ingat. Ayat pertama apa tadi? Qul. Ayat kedua? Innas. Ayat ketiga? Ilahin nas. Ayat ketiga apa? Ilah. Ilahin nas. Okey, ayat keempat apa? Min syarri waswasil khannas. Ayat kelima? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat keenam? Minal jinnati wan nas. Pandai, okey. Semua turun tangan dulu. Cikgu nak tengok. Siapa angkat tangan dulu? Turun dulu. 1, 2, 3. Okey, Arik. Ha? Nanti. Arik dulu lah. Okey. Tengok Arik dapat nombor berapa 1. Memang tak ada. Nombor 6 lah cikgu. Bismillah, pandang depan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Pandai. Okey, tepuk tangan untuk Arik. Okey. Seterusnya, perempuan. Angkat tangan. Turun dulu. 1, 2, 3. Okey, Inara. Jap. Pasal pokok aku timbang. Berapa? 6. 6. Dua cikgu. Lagi sekali. Tengok. Inara dapat berapa? 6. 6. Dia dapat 2 lah. 2 kan? 6 lah. 6. Okey, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas. Okey, tepuk tangan. Betul tak nombor 2? Malikin. Betul. Okey. Okey, terus. Terusnya lelaki. Firas. Adik dah. Satu. Tak nampak lagi sekali. Cuma satu. Kawan-kawan tak nampak. Tengok sini. Nanti pergi ke satu cikgu. Mau mengejar nombor 1. Satu. Baca. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, pandai. Tepuk tangan. Okey. Sini. Terusnya perempuan Aira. Nenek. Hermes. Nenek. Tak boleh. Aira nombor berapa? Tak tengok pun kawan-kawan. Sini. Ada mata. Oh, satu. Okey. Saya pun beli satu cikgu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Betul ke tak? Okey, tepuk tangan untuk Aira. Lelaki dulu, lelaki. Hermes. Man special. 5. Tak tengok pun sini. Mana depan. Bismillah dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu ada benda tercampur cikgu. Al-lazim. Al-Azim.
Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Okey, betul ke tak? Al-Lazi. Cuba baca sama-sama. Qul a'udzu Rabbina Malikina Ilaina Bisharri waswasil khannas Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas Minal wati wan nas. Okey. Betul tak? Dia baca 5. Betul, okey. Terusnya Irish. Sini. Luqman. Okey, 5 juga. Apa tadi 5? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Duduk birabbin nas. Yang kelima je apa? Al-Lazi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Okey, tepuk tangan untuk Irish. Terusnya yang terakhir Luqman sini. Okey. Nombor 1. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Qul a'udzu birabbin nas. Dah, Malikin. satu je. Okey, tepuk tangan untuk Luqman. Okey. Duduk tempat masing-masing je lah. Arif. Okey. Pandai semua. Semua dah betul. Nanti dapat hadiah Okey. Apa cikgu? Sahabat awal. Seterusnya cikgu nak bagi surat cinta. Okey, seorang ambil satu. Surat cinta lah. Rasa je lari. Okey. Di masa surat cinta. Semua boleh tulis. Semalam tu love ke? Ada pensel. Gile. Share. Saya tak suka share. Cikgu ada pensel ke? Ambil pen. Kalau tak ada pensel, pakai pen. Tak payah. Ni. Ambil pen. Gile. Boleh. Gile. Hitam ni. Baik. Kenapa tak bawa buku? Bagi kat cikgu. Saya pensel. Okey. Saya pensel kok. Ni. Okey, buat dulu siapa betul semua dapat hadiah. Cikgu, tak tahu kan? Tak tahu kan? Qul a'udzu birabbin Apa? Share dulu. Ni? Pen ni tak nak guna. Tengok je. Quran. Dia surah ke berapa? Pandainya. Kenapa guna pen merah sayang? Boleh? Kan bawa buku tadi, tak bawa buku Sekejap. Tengok sama-sama Al-Quran. Firas tengok dengan ni. Dengan Luqman. Sini sayang. Min syarril Ya. was
Ya. Kau benda lain. Kau benda lain. Apa? Yang saya tulis kat sini. Apa? Padam je, potong. Gitu. Ha. Yang mana? Alhamdulillah. Cikgu, saya yang ni. Saya, ha? Saya yang ni. Boleh kat sini pun boleh. Ya, sikit. Okey, sini. Cik tanda. Kalau betul semua baru dapat hadiah. Pulau. Sini. Mana baris dia? Pulau juga mana sini? Okey, pandai. Ambil dia. Okey. Dia bagi aku sekejap. Dah. Tapi dia dah siap awal. Sini. Dapat je. Qul a'udzu birab. Mana nasnya? Ni apa? Petikan dulu. Ada madam tak? Ni. Inara. Tak apa, awak potong je. Inara jangan guna belakang tu. Inara. Cikgu dah siap. Sekejap. Mana lipat sendiri? Normis pandai tak lipat? Okey. Bawa ikut garisan dia. Cantiknya tulisan. Cepat. Ambil dia. Satu. Cepatlah. Irish ambil hadiah. Okey, nah. Ambil. Simpan balik. Nanti tulis nama kat belakang. Ambil hadiah. Oh, punya. Bukan yang ni lah, yang ni lah. Dah belum dua orang ni. Salah Boy. yang Boleh. Tulis nama tau, Arik. Kat mana tulis? Tulis nama. Pandai. Okay, dah ambil ada belum? Pandai. Tulis nama, jangan lupa. Lajunya buka. Dah. Cepat sikit. Arik satu je, seorang satu. Kenapa buka dulu? Duduk dulu tempat. Dah, cepat. Tak nak kumbang? Ya. Kira cepat sikit. Okey. Jangan sepah-sepah sampahnya. Sampah dia, pandai. Okey, dah belum? Lagi dua orang ni, Syaril. Alladhi fi sudur. Dulu, jangan dulu. Dulu pen merah. Pen merah nanti mati. Kena pen biru. Tak ada dah buat ni. Okey, simpan tau. Jangan hilang. Kalau cikgu nampak Cece, cikgu cari namanya. Apa? Nanti. Duduk dulu. Tanda tangan awak. Duduk dulu tempat masing-masing. Ada lagi satu. Apa? Hadiah. Hadiah apa? Duduk dulu. Hadiah besar. Duduk dulu. Cepat. Here, Ras. Okay. Okay. Aku dapat ni kat mana? Apa? Besarnya. Tukar je rumah
lelaki lah Inara. Kita lelaki lah. Kan? Kita perempuan. Lelaki tu. Cikgu yang gambar tu lah. Bukan jom. No. Nanti tunggu Firas dengan Luqman. Ini siapa? Okay, sini. Dapat. Ayo. Cikgu nak tengok dulu betul tak? Ni. Tulis nama. Ambil dulu. Ambil dulu dia. Okay. Tulis nama dulu. Sayang. Duduk tempat masing-masing. Boleh tak Irish? Kalau tak cabut je. Kena tekan kuat sikit. Cepat Firas. Sekejap lah. Dah pasang. Comel. Warna purple. Duduk dulu. Ada satu lagi dalam beg. Duduk dulu. Tunggu Firas. Boleh taruh kat sini. Cikgu dah siap. Okay, Firas dah siap. Semua duduk. Sebab cinta. Inara. Nah, cikgu sebab cinta. Okay, ambil ajar sini. Duduk. Cepat. Tiga satu. Kesian. Kena pemadam. Ni apa? Ambil dia lepas tu buka. Nanti ada jumpa cantik. Komen. Tengok. Firas dapat apa? Kalau bagus dia apa? Dia pun bagus. Tak, hilang tanah. Tanah bagi aku kan cikgu. Tukar. Jangan bagi. Tukar dengan ni. Tanpa bawang mana. Komen sila lah. Okay, duduk dulu. Cepat. Semua angkat tangan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat satu. Lepas tu taruh kat mulut. Firas. Lah. Comel. Kenapa dua Fira? Itu semalam punya. Cikgu Fira mana dapat cikgu? Ya dua. Firas sampai 2 pelik ni. Awak dah ambil tadi? Okay. Semua angkat tangan. Angkat tangan. Taruh kat mulut, duduk diam-diam. Inara, boy. Okay. Sekarang kita dengar lagi sekali Lepas tu ikut sekali. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, semua tepuk tangan untuk diri sendiri. Okay. Okay. Jadi kita belajar pasal apa tadi? Surah. Dalam Al-Quran ada berapa juzuk? Juzuk. Ada berapa surah? Surah pertama dalam Al-Quran apa?
Surah terakhir? Okay, good. Tepuk tangan. Okay, semua tanda tangan. Sekejap. Baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. وعلمنا منه مشاهدنا وارزقنا قوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ni simpan ni elok siapa? Cikgu nampak Sepah. Cikgu tengok nama dia Tuan Firas Sepah kan? Cikgu cubit Simpan sendiri. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu.